Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masih dalam mood buat kuih talam ya kawan-kawan. Dan hari ni saya teringin sangat nak makan kuih talam pandan. Jom saksikan video. Talam pandan ni terpulanglah nak letak yang bahagian hijau tu di bawah ataupun di atas ya. Macam yang saya buat ni. First kali saya suka tepung beras 1 cawan. Okey, saya gunakan cap teratai, tak kisah guna cap apa pun boleh, janji dia tepung beras. Kemudian saya gunakan sukatan 1/4 ni untuk sukat. Satu jenis tepung lagi iaitu tepung ubi 1/4 cawan. Okey, kemudian masukkan ke dalam mangkuk yang besar. Kemudian saya ambil sukatan 3/4 dan saya sukat gula 3/4 tapi saya kurangkan sedikit. Masukkan sedikit garam. Dan siaplah tepung untuk bahagian yang hijau ya. Okey, kemudian saya ambil 6 ataupun 7 helai pandan, daun pandan. Saya potong kecil dan masukkan 2 cawan santan untuk saya kisar untuk dapatkan jus pandan tu tadi. Okey, saya kisar halus pandan ni. Kemudian saya tapis, ambil jusnya. Dan setelah dapat jus tu, saya buangkan hampas daun pandan ni tadi. Kemudian saya masukkanlah ke dalam tepung yang saya sukat awal-awal tu tadi. Okey, air jus pandan ni dan saya gaulkan sebati. Untuk color yang lebih berseri, saya tambah dengan pewarna hijau. Saya masukkan lebih kurang setengah penutup botol pewarna hijau ni. Okey, dan gaulkan sebati. Dengan ini dah siap dah lah untuk lapisan yang berwarna hijau tu. Untuk kuih talam pandan kita. Dan saya tapiskan supaya dapat tekstur yang bersih ya. Kemudian saya sukat untuk lapisan santan. Saya gunakan setengah cawan tepung beras. Dan juga tepung ubi 2 sudu besar. Okey, dan juga garam. Garam ni mestilah ada rasa lemak-lemak masin ya. Saya masukkan 1,5 cawan santan. Okey, dan saya gaulkan sebati. Dengan ini dah siaplah banjuhan untuk lapisan santan untuk talam pandan saya ni. Ni dah siap dah dua-dua. Tinggal kita nak masukkan ke dalam loyang dan kukus saja lagi. Okey, kali ini saya gunakan loyang kecil comel saya ni. Dan saya masukkan yang berwarna hijau tu dahulu. Kemudian saya kukus dalam 10 ke 15 minit macam tu sehingga masak. Dan bila dah masak tu, saya tuangkanlah bahagian santan tu tadi yang santan yang masin-masin tu. Okey, saya kukus hingga 10 ke 15 minit dan inilah hasil kejadian kawan. Alhamdulillah, bila dia sejuk tu dapatlah saya merasa kuih talam pandan. Senang je cara nak buat dia kawan. Alhamdulillah.
Sekian dulu perkongsian ringkas saya dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat mencuba.